Earbuds Samsung ni harga dia bawah 500 je. Ni dia guys, Samsung Galaxy Buds 3 FE yang terbaru. Kalau korang pengguna Samsung Galaxy S25 FE ni, aku rasa these two product memang kena gila with each other tu. Buds 3 FE ni basically versi mampu milik dalam lineup Buds 3. Design dia simple, kecil je, senang nak bawa dalam poket. Walaupun FE, dia still ada ANC dengan transparency mode. So, boleh block bising bila perlu, boleh dengar sekeliling bila jalan luar tu. Bateri life pun panjang, dalam 6 jam playback, total boleh cecah sampai 30 jam dengan case ini. Lepas tu, bila korang pairing dengan Samsung Galaxy S25 FE ni, dia punya experience jauh lebih smooth daripada korang sangka kan. Bila korang buka case terus connect tak payah nak setting banyak. Dalam Galaxy Wearable Apps ni pun ada adjust EQ, control touch, semua dari phone terus je. So dengan harga bawah RM400 kalau korang tengah mencari, orang kata, pelengkap ekosistem korang punya Samsung punya phone produk kan, earbuds ni mungkin patut letaklah korang punya kad sekarang. Tambahi tengah promo, lagi murah. So, cuba tulis pandangan korang kat comment section tu.